Salam peniaga yang dihormati. Komuniti Analytical berhubung dengan anda Guru Markets. Mari kita mulakan dengan ringkasan maklumat tentang syarikat. Jika anda mahu, anda boleh menghentikan video itu. Anda boleh melihat dengan lebih dekat semua penunjuk syarikat yang sedang dikaji. Kami akan menganalisis penunjuk asas semasa syarikat Athrenew Inc. ADR, ticker RERE. Semakan ini adalah berdasarkan data pada 26 Jun 2025. Secara klasifikasi Guru Markets syarikat Athrenew Inc. tergolong dalam subkategori Retail Prom, 46 syarikat mengambil bahagian dalam perbandingan. Kita akan lihat keputusan yang dibuat pada penghujung video ini. Keputusan untuk syarikat berkenaan ialah 8 daripada 10 mata. Skor purata bagi subkategori ialah 0.8 mata. Jika anda melihatnya secara meluas, dalam rangka kerja keseluruhan pasaran kami secara keseluruhan, kita melihat bahawa skor purata bagi pasaran saham secara keseluruhan ialah 1.8 mata. Berbanding markah 8 mata syarikat Athrenew Inc. ADR. Membandingkan dinamik harga saham syarikat Athrenew Inc. ADR dan syarikat subkategori. Kita akan melihat bahawa sepanjang 12 bulan lepas saham syarikat Athrenew Inc. ADR menunjukkan dinamik 42.8%. Berbanding dengan dinamik harga untuk subkategori, tolak 3.2%. Permodalan pasaran syarikat Athrenew Inc. bernilai $0.42 bilion. Dengan permodalan pasaran $285 bilion, subkategorinya ialah nilai buku syarikat dianggarkan berjumlah $0.3 bilion. Dan huruf besar subkategori ialah $56 bilion. Setelah membandingkan saham bursa saham dan nilai buku, kita melihat perkara berikut. Kongsi Athrenew Inc. ADR dalam subkategori apabila menilai permodalan pasaran ialah 0.147%. Permodalan nilai buku ialah 0.54%. Penilaian bahagian pasaran dan nilai buku syarikat dalam subkategori baik satu mata. Organisasi yang dianalisis mempunyai hutang sebanyak $0.03 bilion. Nisbah hutang kepada nilai buku mewakili 10% daripada ekuiti syarikat. Keputusan untuk tahap kewajipan hutang syarikat sangat baik, dua mata. Nisbah nilai pasaran kepada pendapatan syarikat ialah 23.9. Dengan purata dalam subkategori 31.4. Nisbah harga pasaran kepada pendapatan berbanding syarikat dalam subkategori baik, satu mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas ialah $18 juta. Keuntungan yang diunjurkan untuk 12 bulan akan datang di jangka $67 juta. Penilaian penunjuk unjuran keuntungan masa depan berbanding dengan subkategori baik, satu mata. Nisbah nilai kepada hasil syarikat ialah 0.2. Purata dalam subkategori 1. Penilaian nilai pasaran saham syarikat kepada nisbah hasil berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik, satu mata. Hasil selama 12 bulan terakhir ialah $2,400 juta. Hasil unjuran untuk 12 bulan akan datang di jangka $4,160 juta. Penilaian penunjuk jumlah jualan masa depan yang diunjurkan berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik, satu mata. Marginality ialah 0.7% dengan purata 3% dalam subkategori. Penilaian margin jualan berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh dilalui 0 mata. Bahagian syarikat mengikut bilangan pekerja dalam subkategori ialah 0.199%, iaitu 35% lebih daripada bahagian permodalan pasaran. Jumlah modal setiap pekerja syarikat ialah $201,000. Dan untuk subkategori $271,000.
Penilaian jumlah modal syarikat bagi setiap pekerja berbanding penunjuk dalam subkategori baik 0.5 mata. Keuntungan syarikat bagi setiap pekerja ialah $8.40 ribu. Dengan purata untuk subkategori $8.6 ribu. Penilaian keuntungan setiap pekerja berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh dilalui 0 mata. Bahagian hasil setiap pekerja syarikat ialah $1,145 ribu. Dalam subkategori $283 ribu. Penilaian hasil setiap pekerja berbanding penunjuk dalam subkategori baik 0.5 mata. Volum urus niaga pendek sepadan dengan 0% dengan purata untuk subkategori sebanyak 6.6%. Penunjuk RSI 14 menunjukkan tahap 72% bagi syarikat Atreneo Inc. Dalam subkategori tahap RC 14 ialah 59%. Penilaian sebenar saham syarikat adalah lebih kurang $3.20. Anggaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah lebih kurang $5.02. Mari pergi ke meja pesanan, ia tersedia untuk anda, pautan ada dalam komen yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi sepenuhnya semua keputusan yang dibuat sebelum ini musim ini oleh sistem maklumat dan rujukan, Guru Markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka, pautan dalam ulasan yang disematkan. Hasil daripada analisis sekuriti syarikat Atreneo Inc. ADR. Sistem maklumat dan rujukan Guru Markets keputusan berikut dibuat. Dagangan terbuka pada kenaikan pada harga $3.19 sesaham. Tempahan dibuka kerana syarikat mempunyai rating yang cukup tinggi. Penilaian organisasi dilaksanakan berdasarkan kriteria penilaian Indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 4.67. Stop loss ditetapkan pada 1.71. Sekiranya pesanan tidak ditutup oleh take profit atau stop loss, maka pesanan ditutup secara automatik berdasarkan keputusan perdagangan pada 26 Julai 2025 atau pada hari bekerja terakhir sebelum tarikh ini. Tikar DLTR akan menjadi transaksi pengimbangan untuk dijual. Video mengenai pesanan pengimbangan akan atau telah pun diterbitkan pada saluran ini. Apabila menutup mana-mana pesanan, asas atau mengimbangi. Pesanan kedua ditutup pada harga terakhir. Terima kasih yang tidak terhingga kepada penonton kerana menonton sehingga habis dan menggunakan sistem maklumat dari Guru Markets.